Tahukah Anda, Yunani bukan bangsa yang gagah di medan perang. Kota-kotanya jatuh satu demi satu, mereka ditewaskan, ditakluk dan dijajah berkali-kali. Jika dalam sejarah, nasib seperti ini sepatutnya telah menamatkan sebuah tamadun. Namun nasib Yunani tidak berakhir begitu. Yunani memang telah kalah. Mereka tidak lagi memerintah. Mereka tidak lagi menentukan arah dunia. Namun apa yang mereka tinggalkan tidak dibuang. Cara mereka menilai sesuatu terus digunakan. Cara mereka menyusun hujah terus dipakai. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana ia berfungsi. Dan tanpa disedari, penakluk mula menggunakan apa yang pernah dimiliki oleh Yunani. Ketika Alexander the Great menakluk Yunani dengan kekuatan tentera, dia akhirnya keluar sebagai pemerintah yang lebih Yunani daripada Yunani itu sendiri. Kemudian Rom pula menguasai tanah Yunani dengan pedang dan undang-undang. Namun akhirnya, dalam mendidik dan mentadbir manusia, mereka bergantung kepada cara Yunani. Dan Rom Timur kemudian muncul sebagai Empire Bizantin, menakluk Yunani, namun akhirnya hidup menggunakan bahasa dan urusan empire itu sendiri. Di bawah Empire Uthmaniyah, tanah Yunani ditawan, tetapi tidak dipadamkan, kerana apa yang telah lama berfungsi dibiarkan terus bergerak. Dan apabila dunia Islam bertemu warisan Yunani di bawah Khilafah Abbasiyah, ajaran itu tidak anuti dan tidak dilepaskan bebas, sebaliknya diuji, ditimbang, dan diletakkan di bawah kawalan. Yunani tidak menang di medan perang. Namun setiap kuasa yang menewaskannya akhirnya terpaksa hidup dengan cara Yunani. Pedang boleh menawan tanah, tetapi cara berfikir yang berfungsi akan terus digunakan walaupun oleh penakluknya sendiri. Koleksi lengkap 7 tokoh ilmuwan Islam di dalam buku teks kini dalam bentuk video miniatur sinematik. Dapatkan sekarang di cikgushare.my.